Okey, test charger. Charger zone test 368. Nak charge kita buka ni lah cover ni. Okey, ni kawasan IMO. Ni dah dia punya IMO. Sekiranya korang punya bateri remote korang touch je dekat sini. Dan boleh on dan start macam biasa lah. Okey, selagi bateri tak full dia warna merah lah. Bila dia dah full dia jadi warna hijau. Okey, charge. Okey, tunggu warna hijau, kita boleh stop charging lah. Ni kalau motor yang parking lama. Kalau yang hari-hari jalan tu tak ada masalah. Motor yang selalu parking tu kenalah sekala kita charge. Boleh je nak start engine charge tapi rugi petrol lah. Ini kita dah bagi charger, kita just charge je. Okey, bateri dah full lah. Dia tukar jadi hijau lah. Okey, dah settle lah kita punya charging. Okey. Okey, ni saja aku test lah. Ikutkan motor aku tak ada problem bateri pun saja test. Ni pun motor dah 5-6 hari tak start. Ni pun aku tak start, enjin pun sejuk, boleh pegang semua. Saja je test charger ni. Daripada beli tak pernah test, baru tahu lah dia function lah. Cuma dia agak slow charge lah, dia bukan fast charging, dia slow charge je. Okey, settle testing. Okey, kita tutup balik lah cover ni. Okey, right.